Omatase! Cakap hello. Hari ni kita masak daging. Nah, batu. Digelap ah. Ni batu je. Ni. Hai, sekarang kita tengah masak. Masak daging, sekarang kita Nak buat butter. Butter apa ni? Tak tahu. bubur dia cepat ah. Saya agak banyak. Rasa yang suka. Dah. Lagi. Buat lagi. Yang dah cair sudah. Macam mayonis. Dah. Semua daging dah siap dah. Delicious. Delicioso. Sekarang kita memulakan masak yang kedua. Ambil daging. Kalau korang nak cuba resepi ni, tengoklah. Tengok mana. Tengok sini lah. Tengok kat mana. Kalau subscribe dah follow ya. Orang kampung mana mau basuh. Kita potong-potong daging. Nak review sikit. Asal macam mana? Tunduk sikit. Daya yang ada. Sudah masin dah. Masih. Ni kan. Benda yang tak sedap yang Ni kita. ayam dengan madu. Ayam, daging lah. Daging dengan madu. Kita rasa guys. Ni ayam madu. Ayam. Ayam madu. Daging madu. Rasa ayam-ayam. Tidak. Rasa manis. Dan rasa madu-madu sikit. So delicious. Ni. Wah, tak fokus pun. Jauh sikit. Panasnya. Manisnya. Manis sangat. Macam. Rasa macam ada kekurangan ah. Oh. Kita pedas. Betul. I don't like spicy. You don't like spicy? No. Why? I don't know. You don't know because you don't know how to speak. Pedas itulah kegembiraan manusia. Ni aku. Kau renang lagi kan? Ni saya dah siap masak daging bakar. Sekarang kita tunggu ayah Zaz.